Okay guys, hari ni aku nak review satu game yang dikeluarkan oleh Malaysia guys. Game Giga Bash. Tak tahu ada siapa yang nak main, so aku beli daripada Steam sebab dia tengah murah, RM30. So aku beli DLC Ultraman. Dia ada Ultraman Hayata 3 dan juga apa tu, Alien Baltan rasa dengan merah. So jom kita tengok dulu gameplay guys. Ni aku pilih Hayata. So dia akan basically kita akan lawan 4 kaiju ataupun ada Ultraman atau superhero lah. Sebab dia punya game itu memang mantap ke lawa. Ni antara game Ultraman yang aku saja nak try. So best juga actually. So aku pilih Hayata. Setelah ada kamera, lagi dua tu kaiju aku tak berapa tahu sangat actually. Tapi tengoklah orang lawan. Aku tak pilih 3 sebab dia aku tak pandai pakai kot. Rasa Hayata ni best sikit. Dia main Kosen tu kuat gila. Tu dia tengah lawan tu Ultraman. So dia kita lawan lah. Siapa yang last kali yang still ada tu menang. Aduh aku buat tu. So nanti next dia akan jadi besar. So bila jadi besar tu aku duduk Kosen nanti je kadang-kadang boleh angkat dia. Besar pula. Ni Kosen ni. So next nanti dia akan ada super macam special power juga lah. Kena tunggu aku dah tembak-tembak je. So okay, ni kira dia jadi macam combo dia lah. Tadi dah Kosen tu. Itu kena kamera. So siapa yang nak beli ni aku rasa boleh beli sebab dia tengah diskaun dalam RM30 kalau dapat DLC tambah RM20 kau dapat Ultraman lah. So aku menang pula. Okay guys, saja nak review game gambar ni. Kalau siapa yang nak beli boleh try beli kat Steam. Macam aku beli kat PC, so aku beli kat Steam lah. Game best guys.